Pada hakikatnya Al-Furqan atau Al-Quran itu adalah batu tanda, ayat-ayat yang mengandungi cerita, hukum atau nasihat. Jadi sahabat-sahabat semua, Al-Furqan ataupun Al-Quran ni sahabat-sahabat semua, dalamnya ada ayat-ayat yang mengandungi, pertamanya cerita. Cerita apa sahabat-sahabat semua? Cerita-cerita umat-umat terdahulu. Cerita-cerita rasul, para nabi, para umat yang terdahulu. Kenapa nak cerita umat-umat terdahulu ni? Supaya umat manusia sekarang dia kena ambil pengajaran tentang apa yang umat terdahulu telah buat, tentang ketaatan mereka dengan keingkaran mereka. Siapa yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia selamat. Tapi siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak selamat. Antara yang ingkar, kaum Ad, kaum Samud. Habis sahabat-sahabat semua. Sampai sekarang keturunan mereka dah tak ada dah atas dunia ni. Sedangkan kaum Ad dengan kaum Samud ni sahabat-sahabat semua, antara satu kaum ni, mereka ni ada yang mahir memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Tapi sayangnya bila mana mereka tak mahu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan mereka dengan keturunan mereka sampailah hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi dah tak ada dah kaum Ad dengan kaum Samud. Antara tempat dia sahabat-sahabat semua, tak silap saya, ada satu tu dekat negara Arab. Nama dia Madain Saleh. Madain Saleh itu sahabat-sahabat semua, itu adalah antara tempat kaum Samud yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya sahabat-sahabat semua. Jadi dalam Al-Quran yang pertama sahabat-sahabat semua, dia mengandungi cerita, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, kisah-kisah para rasul, para nabi yang terdahulu, supaya kita umat manusia ni mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Yang mana taat kita ikut, yang mana tak taat kita kena jauhkan, tinggalkan sahabat-sahabat semua. Yang kedua sahabat-sahabat semua, dalam Al-Quran diceritakan tentang hukum hakam, diceritakan tentang syariat sahabat-sahabat semua. Kenapa diceritakan tentang hukum hakam? Supaya manusia ni sahabat-sahabat